membuat bacaan buku keseluruhan terbanyak dalam kalangan murid-murid. Beliau dilahirkan pada 18 November 2013 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Beliau merupakan putera sulung daripada dua orang adik-beradik kepada pasangan Muhammad Yazid Muhammad Siddiq dan Nurain Kamarul Zaman. Seorang murid yang rajin serta berperwatakan baik, beliau menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang ustaz apabila dewasa. Beliau pernah menerima penghargaan iaitu pencapaian terbaik Nilam dan kehadiran cemerlang. Tokoh Nilam ini juga aktif dalam bidang co-curriculum, antaranya mewakili sekolah dalam kejohanan sepak takraw daerah Kelang tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 dan mewakili sekolah dalam pertandingan video kreatif DVPSS daerah Kelang tahun 2025. Beliau seorang yang bertanggungjawab dengan memegang peranan sebagai pengerusi Persatuan Pendidikan Islam. Penerima tokoh Nilam pada tahun 2025 ini telah mencatatkan bacaan sebanyak 333 buah buku, satu jumlah bacaan yang cukup besar dan mengagumkan. Tokoh Nilam, Sekolah Kebangsaan Metodis tahun 2025 dengan ini dianugerahkan kepada Muhammad Amar Ashraf Muhammad Yazid dari kelas 6 Vans. Dipersilakan. Tanya dan terima kasih juga buat kedua ibu bapa Muhammad Amar Ashraf.